Finally, menu yang dinanti-nantikan, asam pedas pasta is back. So hari ni saya nak QC sebelum kita keluarkan semula menu ni. Saya kena QC dulu, adakah ia menepati cita rasa, adakah ia masih sama. Ada 4 ketul udang dan ada pasta yang sangat banyak dan ada bunga-bunga yang cantik. Kalau you rasa you tak suka bunga ni, you boleh alihkan ke tepi. Saya ajar tutorial alihkan bunga. Yes, al dente. Ada orang dia tak suka pasta al dente. Sedap yang bau. Ui, sedap tu. Sedap tegaul macam ni orang. Bau-bau dah semua kuah-kuah dia ni tadi kena. Sedapnya. Sangat-sangat sedap. Kau bayangkan asam pedas pasta, rasa macam makan asam pedas, ada creamy-creamy sikit. Ni tak pedas bagi saya tak pedas lah. Kalau you jenis yang suka makan pedas, you boleh order yang extra pedas. So this is udang. Okay. Siapa-siapa yang mencari kelainan, korang kena cuba asam pedas pasta food court. 27 hari bulan 11, menu ni dah ada dekat cafe. Jemput datang dan cuba.